Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Wa summa ila arwahi walidina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhawatina ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak kesyukuran pada Allah Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan di atas nikmat iman, nikmat kesihatan yang baik yang masih Allah Ta'ala kekalkan dalam diri kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan membuahkan segala-galanya yang baik daripada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita sudah masuk kepada siri yang ke-327, muka akhir surah Ad-Dukhan, bermula pada ayat 40 sehingga ayat akhir surah Ad-Dukhan. Jadi ayat 40 sehingga ayat 59 lah dalam surah Ad-Dukhan. InsyaAllah macam biasa kita mulakan dengan sama-sama kita berdoa insyaAllah kan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, kami yakin adanya kebaikan bagi setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat yang kami bakal baca pada pagi ini, ya Allah. Dan adanya kebaikan untuk kami semua. Cuma kami mohon padamu, ya Allah, kebaikan-kebaikan itu Kau sampaikanlah juga kepada kedua ibu bapa kami, kepada kedua mak mentua kami, kepada abang adik kakak kami, kepada mak saudara bapa saudara kami, kepada nenek moyang kami, kepada guru-guru kami keseluruhannya juga, ya Allah. Engkau jadikanlah sebagai sebab musabab kebaikan ini untuk Engkau rahmati mereka, ampuni dosa mereka, tempatkan mereka bersama orang-orang yang soleh, ya Allah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika wa dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allah wa la hujjatan alaina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi walhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan terus untuk round yang pertama. Pagi ini kita nak baca insyaAllah daripada ayat 40 sehingga ayat akhir surah Ad-Dukhan pada muka surah 498. Macam biasa, pakat-pakat share dulu, copy link kan, hantar masuk dalam grup Mari Mengaji insyaAllah. Mudah-mudahan kawan-kawan kita dapat bersama insyaAllah. Kita mula dengan lafaz a'udzubillah sama-sama dengan kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إنه هو العزيز الرحيم
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Baik. Kita masuk round yang kedua. Kita nak tengok sikit dari sudut perbahasan hukum tajwid, insya-Allah. Ayat 40. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Nampak? Wajibul ghunnah. Na yawmal fasli miqatuhum kan mim dengan alif jadi izhar apa tu? Izhar syafawi. Miqatuhum ajma'in. Kita waqaf di situ dengan ma'arik disukun. Jim jaga qalqalahkan jim. Ayat 41, yauma la yughni yauma la yughni kan padu elok ghain tu yughni maulan an bagi dua jumpa dengan ain jadi apa izhar halqi boleh nah maulan mulut kita khapak betul-betul maulan kan maulan 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 kan jadi ikhfa dia tu syai'an yudgham ma'al ghunnah kamil wala hum itu mim dengan ya jadi izhar syafawi yunsa nun dengan sad jadi apa jadi ikhfa yunsarun. Selesai. Lepas tu ayat seterusnya 42 illa man rahimallah illa man rahimallah tebalkan ni elok ra tu tafkhim pada ra dia tu marra himallah waqaf di hujung dengan ma'arif disukun. Seterusnya innahu sama juga innahu wajibul ghunnah nahu huwal azizur rahim
Zurrahim. Kita wakaf itu dengan ma'rif disukun. Kalmuhli yaghli fil butun. Okey. Kalmuhli yaghli yaghli ghairil maghdubi sini yaghli dengan yaghu dengan yaghu pula dia qalqalah yaghli. Okey, kalmuhli yaghli fil butun yaghli fil butun. Seterusnya kaghalil hamim. Okey, kaghalil hamim kan, kaghalil yil kamu kaghal yil kaghalil. Okey, kaghalil hamim. Selesai. Yang duk karal kan, bagal dengan bagol, kaghalil hamim. Okey, selesai. Ayat 47. Khuzuhu fa'atilu ain fa'atilu dia duk fa'atilu hidung kan, jadi di sini ain fa'atiluhu kan, fa'atiluhu. Okey, hu ila sawa Melayu mak bertafsir sawa'is il jahim. Selesai. Lepas tu summa subbu thalithu summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim kan, min azabil hamim, azabil bil hamim. Selesai. Itu azabil. Selesai dengan ma'arif suku hamim. Lepas tu zuq, zai matikan qaf, zuq innaka wajibul ghunnah, innaka antal, nun dengan ta jadi ikhfa, tal azizul karim, anta ikhfa, azizul, sini banyak ni, jangan zul karim, waqaf arif disukun. Inna hadha wajibul ghunnah, hadza ma kuntum bihi kuntum nun dengan ta kuntum. Ikhfa syafawi tu bihi tamtarun selesai. Lepas tu innal muttaqina fi maqamin amin, wajibul ghunnah, nal muttaqina fi maqamin maqamin amin kan, fi maqamin amin. Bagi dua jumpa dengan alif jadi izhar halqi. Okey, lepas tu amin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Selesai. Fi macam misalah wajibul ghunnah jannati idgham ma'al ghunnah kamil kan, wajibul ghunnah idgham ma'al ghunnah kamil pula naqis wa uyun. Selesai.
Yalbasuna min sun, nun dengan sin jadi ikhfa, nun dengan dal jadi ikhfa. Dusiu idgham ma'al ghunnah naqis. Wa istabraqim qim idgham ma'al ghunnah kamil. Mutaqabilin, waqaf situ. Kadzalika wa zawwajnahu, kadzalika wa zawwajnahu bi, kan mim dengan ba jadi ikhfa. Bihurin ain, bihurin ain, bihu kan. Zawwajnahu, situ mim dengan ba kita engganglah biasa-biasa hum. Yang tak nak hum, kita dengung macam idgham. Sedangkan dia ni ikhfa. Baik. Bihurin, bihurin, ririn, ririn, bihurin ain. Okey, selesai. Yad'una fiha bikulli, kaki kokul, bikulli fakihatin aminin, fakihatin fakihatin aminin. Selesai. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Baik. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. أولى kita waqaf أولى, waqaf dengan mak apa tu? Mak asli. Lepas tu waqahum kita boleh panggil mak asli lah, itu alif hamzah, alif maqsurah di situ. Okey. Baik. ووقاهم عذاب الجحيم, ووقاهم عذاب الجحيم. وقاهم عريض السكون. فضلا من ربك, فضلا idgham ma'al ghunnah kamil. Min rabbik, min rabbik, nun masuk pada ra jadi apa? Idgham bila ghunnah. Min rabbik. Dzalika huwal fawzul azim. Ma'arid disukun itu. Baik. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم, فإن واجب الغنة. نما يسرناه بلسانك لعلهم, لعلهم يا هم يا mim dengan ya jadi izhar syafawi. Hum yatazakkarun, waqaf dengan arid disukun. Fartaqib innahum, fartaqib, qib qalqalah kamba. Qib in wajib al-ghunnah. Innahum hum, innahum murtaqibun. Nampak selesai kan? Murtaqibun. Baik. Boleh kan? Alhamdulillah selesai semua di situ kan untuk round yang kedua. Jadi kita cuba masuk round yang ketiga insya-Allah sama-sama kita baca kan, perbetulkan balik bacaan kita daripada ayat 40 hingga ayat 59 akhir surah Ad-Dukhan insya-Allah. Kita baca sama-sama tuan-tuan. Okey, baik. Okay, sebelum tu ada orang tanya sikit ni nak jawab kan. Sekejap dulu. Apa? Mim dengan ba, mim dengan mim. Kenapa dengung dia berbeza? Kena bezalah. Kan kalau kita tengok ayat terakhir itu fartaqib, ratbal far terus selesai. Innahum hum. Kan sebab mim dengan mim ni kita kena tahu hukum dia idgham. Idgham ni maksudnya masuk. Di sini pula idgham kamil, masuk dengan sempurna sebab mim yang kedua tu ada syaddah. Okey, cuba kita tengok pada hukum apa dia mim mati berjumpa dengan ba. Tu pada ayat tengah-tengah baris yang ke-7 tu. Inna hadza ma kuntu bihi tu bihi.
Dan mim dengan ba tu dia panggil ikhfa' syafawi. Nama pun ikhfa' syafawi. Yang ni idgham syafawi ataupun idgham mutamatsilain. Idgham mislain. Kan idgham masuk, ikhfa' sembunyi. Bila sembunyi sama tak dengan masuk, tak samalah. Jadi sembunyikan masuk di mana disebut istilah pada makhraj huruf. Kalau mim itu disembunyikan di sebalik makhraj huruf ba. Kalau mim dengan mim dimasukkan dengan huruf ba. Jadi di sini bila ikhfa' bihi tak boleh sampai tum, itu dah masuk kepada makhraj huruf ba. Kalau itu jadi hukum idgham. Kan? Jadi kita kena faham gitu. Jadi maksudnya di sini beza. Kita dengar orang baca pun kita tahu beza dari sudut hukum. Kan? Jadi kata bihi mim dengan ba bihi. Lepas tu di sana pula tadi yang bawah tadi innahum mulut tu hum rapat mulut. Gitu. Boleh lah. InsyaAllah. Baik. Selesai. Mulut rapat betul-betul hum ataupun hubi, ringankan. Itu sahaja. Kita masuk dalam ayat yang 40 insya-Allah sama-sama. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Alhamdulillah. Selesai kita round yang ketiga. Sama-sama kita berdoa sebelum masuk round yang keempat insya-Allah, yang terakhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh kebaikan ini, di akhir-akhir bulan Syawal ini, ya Allah, ya Tuhan kami yakin adanya kebaikan bagi setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat yang kami telah baca dan kami akan baca nanti, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, janganlah Engkau pernah jemu menerima permohonan dari kami, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, Kau sampaikanlah kebaikan-kebaikan itu juga kepada kedua ibu bapa kami, kepada kedua ayah mertua, mak mertua kami, kepada abang adik kakak kami, mak saudara kami, nenek moyang kami keseluruhannya, ya Allah. Begitu juga kepada guru-guru kami dan negara kaum muslimin, ya Allah. Engkau jadikanlah sebab kebaikan itu untuk Engkau rahmati mereka semua, ampuni dosa mereka, tempatkan mereka bersama soleh.
kasihilah mereka ya Allah, melebihi kami kasih kepada mereka ya Allah ya Rahman ya Rahman. Boleh lah insyaAllah. Okey, round yang terakhir insyaAllah. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunsarun illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah selesai kita dalam surah Ad-Dukhan. InsyaAllah so hari Khamis kita akan masuk di awal surah Jasiyah. Jadi dalam 3 muka surat setengah habis Jasiyah, maksudnya berarti kita dah selesai lah khatam juzuk 25 juzuk. Jadi kita akan masuk pada juzuk 26, berarti kita hanya baki ada 5 juzuk sahaja lagi untuk khatam bacaan kita, talaqi kelas mari mengaji kita. Jadi alhamdulillah insya-Allah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis pagi insya-Allah. Saya akan maklumkanlah macam biasa kelas tu jam pukul berapa dan sebagainya, dan hari Khamis insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat hari ini memanfaatkan apa-apa yang kita berjumpa hari ini, khasnya tadi persoalan-persoalan berkaitan dengan perbezaan di antara bacaan ikhfa' syafawi dengan idgham syafawi ataupun idgham mutamassilain, kan mesti berbezalah nama pun istilah disiplin idgham dengan ikhfa' kan, masuk sembunyi bezalah, masuk lain sembunyi lain. Jadi di situlah yang kita selalu dulu tekankan masa dalam bacaan dan sebagainya insya-Allah. Jadi tuan-tuan mohon doakan juga untuk isteri saya yang tekanan darah duk naik, tak mahu nak turun-turun kan, terlebih makan lepas raya kan, tupak lah, daging lah dan sebagainya kan, darah turun balik, dah kena mula makan ubat darah tinggi lah kan. Jadi itulah perlu doakan mudah-mudahan ada kesembuhan dan sebagainya. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak elok minta maaf banyak tuan-tuan.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله وسلم عليه والحمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.